Kali ni kita lain sikit. Kita nak pergi ride Sungai Lembing. Kita nak pergi ride kat Sungai Lembing. Jom. Jadi enjoy je lah video ni. Hujan guys. Kita orang daripada sana nak pergi ke situ, menghala ke Sungai Lembing. Hujan guys. Tak salah. Kali ni lain sikit. Selalu bawa motor besar. Kali ni kita bawa motor kecil. Nampak? Comel je ni. Skuter Karisma. Selalu naik motor besar. Kali ni kita bawa skuter kecil ni. Okay. Kena sidai dulu lah ni sampai hujan berhenti. Ni sekolah menengah kebangsaan Sri Pancing. Okay. Nanti lepas hujan nanti kita sambung rekod. Tengok motor kecil. First time bawa motor ni pergi jalan jauh. Sebelum ni kita naik motor lain. Ini memang best. Twist and go. Okay, menarik juga ni Karisma 125 ni. Okay. Alright. Ciao. Hujan lagi guys. Sadai lagi dekat stesen penghentian bas. Hujan lagi. Kita bawa 125cc je. Mantap. Kecil. Syok juga sebenarnya bawa motor ni. Dia tak laju, tapi untuk santai-santai 80-90 okey lah. Syok oi. Dan walaupun sekata 25cc, kita layan je full face. Ni. Ni aku ada harga cash eye full face 125cc full face, pergi lantak. Yang penting safety first. Hujan lagi. Aduh, pasal ada lagi 30 minit kot sampai lah. Alright gang, kita orang dah sampai Sungai Lembing. Macam ni lah secara singkat dia. Sekarang kita berhenti dekat masjid untuk sembahyang Zuhur. Sebenarnya kita orang dah sampai ni masjid Sungai Lembing. Sebenarnya kita orang dah sampai pukul 1.30 tadi, tapi tak ada rezeki lah nak buat video untuk korang sebab hujan lebat. Kita orang stranded kat museum tu sejam lebih. Jadi kita orang dah sampai. Kita orang dah pusing-pusing ni tadi. Lepas tu kita orang dah nak balik ni. Okay. So jadi conclusion dia, motor Karisma 125S ni lulus. Perjalanan nak datang sini tadi bukannya elevation yang flat, yang rata ni tau. Masa kita orang nak datang sini, dia punya elevation dia macam ni. Lepas tu dia ada macam ni, dia ada landai sikit. Lepas tu dia ada naik turun rendah sikit, macam tu lah. So elevation dia agak tak konsisten. Jadi overall aku boleh cakap Karisma 125S ni lulus untuk long distance. Layan corner pun lulus. Tapi kau kena ada pilihan macam dia. Dia pilihan cemerlang. Okay, lulus. So kita orang daripada rumah aku TUDM sampai sini dalam 38 kilo, pergi balik dekat 80 kilo 90 kilo. So motor ni sebenarnya mantap, agile dan very stable untuk long distance. Okay, so aku rasa sampai sini dulu video aku. Jumpa di next video. Ciao. Assalamualaikum.